Inilah caranya kalau nak nangkap merobok. Tengok. Nampak? Bukan saja merobok jeli. Merubah pun dia tapau. Pen mana ada boleh buat macam tu. Nampak? Ni yang dikatakan pikat sudut. Kan? Tengok. Merubah pun dapat. Aduh. Kamu kokok aku ya. Jadi kepada kawan-kawan kalau nak belajar, nak nangkap merubah. Beritahu. Merubah ni kan. Kalau tangkap dapat 20-30 ekor. Baru boleh bagi pen. Sebab pen dia suka buat pencah masak sayur. Kan? Sebab dia suka. Kan? Dia kalau macam ni burung sayur lah ni kan. Aku nak bagi pen ni. Betul tak? Dia jadi. Pen dia suka. Okeylah kawan-kawan. Assalamualaikum.